Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jejak Santai. Hari ni kita orang sekeluarga nak pergi jalan di Kedah, di kawasan Yan. Okay guys, korang boleh tengok perjalanan kita orang nak ke Yan. Okay guys, kalau korang nak tahu di kawasan Yan tu banyak tempat yang menarik. Pertama sekali tu, kalau dulu masa aku kecil-kecil dulu, memang aku suka pergi ke Pantai Murni lah. Arwah bapak aku selalu bawa ke sana. Lepas tu ada tempat mandi air terjun. Di air terjun, apa kita panggil situ? Titi Hayun. Lepas tu ada Seri Perigi kot, air terjun Seri Perigi. Aku rasa nak pergi ke satu tempat, dua tempat tu. Dan satu lagi tu di Ruat. Katanya di Ruat tu ada tempat menarik juga, tepi pantai, ada makan-makan. Jadi tempat camping pun ada situ. Aku rasa aku nak singgah situ juga, nak tengok kawasan tu. Sebab sebelum ni aku pergi tak buka. Kali ni aku nak try pergi sekali kedua ni, agak-agak buka lah di Ruat tu. Okay, kita try tengok kat Masjid Bushra ni. Viral sangat kan. Ada kedai makan buka tak hari ni ya? Ada kedai makan buka. Oh, ada. Oh, sekarang ni dah makin luar. Masih ada hotel sekarang tau, Masjid Bushra. So aku rasa tak ni lah kot kita orang nak makan ni. Boleh lah. Boleh lah Masjid Bushra. Mana Mami? Boleh? Tak, Masjid Bushra. Kita singgah sekejap di Masjid Bushra Merbuk makan. So tengok ada macam ada nasi campur kot. Kita try lauk dah pula. Macam mana, aku dah lama tak rasa. Jom kan? Kunci lah. Adik dekat kereta adik. Jom, abang pegang tangan. Abang pegang tangan ni. Boleh? Jom cari meja tu. Cari meja tu.
Pandai dia buat ah. Comel. Tak suka. Jom kita nak layan makan nasi campur Kedah. Nasi campur Kedah. Nasi nak. Mama makan apa? Nasi Ha? Nasi ayam. Mami makan nasi duk Kedah. Daripada dirindui inilah sambal belacan. Sambal belacan Kedah. Mana belacan Kedah? Oh tu sambal belacan Kedah. Saya dulu nasi campur Kedah. Macam mana rasa? Aku suka sambal belacan dia. Yang paling best tu. Apa Okay, ni? makan. Sedap, makan. Makan je. Ni ayak. Ayam. Ayam rai. Ayak yang panggil. Awak semua ada tapi ada nasi. Ni ayak nasi. Tadi tak tu. Iya. Lepas tu, saya dapat nasi kan tak? Ha? Abang. Bangun. Awak kenapa dia tak ada apa? Emang lupa. Abang tak boleh. Kita abang minggu Abang minggu. Abang pakai agak sawat. Mana pula? Mana? Awang. 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 Duduk. Lagi dia duduk. Minum kan, nak lagi dah. Mai masuk. Okay guys, dah selesai makan di Masjid Al-Busra. Harga pun okey, berbatutan. Kena dengan selera kami. Aku paling suka sama belacan Kedah lah. Memang favourite aku lah. Belacan Kedah tu memang aku suka. Merata tempat aku pergi pun memang tak boleh challenge lah. Sama belacan Kedah yang paling terbaik di hati aku lah. Memang favourite aku. So sekarang kita nak sambung perjalanan kita ke Yan. Sementara tu kita santai-santai dulu, tengok-tengok kawasan. Nanti sampai di lokasi yang kita nak pergi tu, aku akan beritahu pula semula. Okay geng, aku dah sampai kat kawasan Yan ni. Aku rasa nak pergi ke Titi Hayun dulu, tengok kawasan air terjun tu macam mana. Sebab tak salah aku 2024 ada berlaku bencana alam sikit. Kepala air turun daripada Gunung Jerai, nak ke turun daripada Gunung Jerai turun ke Titi Hayun lah. So daripada kejadian tu aku tak pernah tengok lagi apa yang berlaku. Sekarang kita pergi ke Titi Hayun dulu untuk tengok macam mana keadaan sekarang di Titi Hayun.
Siti Hayup tu kalau kau nak tahu tempat mandi sungai lah. Sungai lah, macam tempat peranginan lah. Untuk relax-relax, santai-santai kan. Boleh lah kat situ. Okey, kita tengok kat situ dulu. Okey, kalau korang nak tahu tak, Seri Perigi ni selama aku tak datang tau. Lebih kurang 15 tahun aku tak datang ke sini. Last aku datang sini masa aku belajar dululah. Aku masa muda-muda lah. Kita nak jalan kaki guys, nak pergi tengok air terjun di Seri Perigi. Kena jalan kaki sikit lah, sebab sana parking penuh orang lah. Kawasan pula curam, bahaya. Betul kita parking tempat jauh sikit. Semoga selamat semua keadaan. Macam air cantik tak? Dengan air sungai tak? Dengan air sungai tak? Macam air banyak ha? Ha? Di mana selam? Weh, macam syok. Macam bunyi air sungai. Tu air terjun. Pak. Baik. Oh, ada jauh lagi jalan. Tu. Air terjun Seri Perigi. Air banyak Satu man. Itu. Tak mandi. Air kuning guys, tak tahu sebab apa. Sebab Tahulah sebab batu lumut ke, sebab tak tahu nak komen. Ramai orang lah, tak pasti. kita pakai sini. Tak mandi, mesti tak mandi benar. Oh, tapi nampak macam dalam juga. Mungkin trip kali ni untuk mandi sungai, kita orang tak mandi sebab kita akan pergi
mandi tempat yang lebih okey sikit lah, macam hotel ke kan. Dah selalu mandi sungai, so kita nak try mandi kat kolam renang lah. Cuma aku bawa korang lah tempat di Yan ni, di air terjun Seri Perigi ni. Bagi orang Kedah yang duduk merantau tu, yang merindui kawasan ni, boleh tengok dalam vlog aku ni. Okay guys, aku dah sampai di Titi Ayun. So sekarang aku nak turun tengok lah macam mana keadaan Titi Ayun tahun 2026 selepas menerima musibah pada tahun 2024, kepala air yang dahsyat turun dari itu. So dulu ada Titi, sekarang tinggal ada Titi ataupun tak ada Titi. Tapi kalau tengok dari video-video yang orang lain buat, Titi tu dah hilang lah. So kita dah tengok keadaan terkini, macam mana keadaan di Titi Ayun Yan Kedah. Jom kita pergi tengok. Ada air tu. Lalu nak hujan nampak. Tak nak hujan. Tak ada hujan kan. Hanya ada Titi Ayun pun dah tak Titi lah. Tengah duk buat lagi kot. Weh, jernih lah air sini Man. Nak hujan ni Man. Oi. Betul lah, Titi tu kat sini dulu. Dulu ada Titi. Titi tu jalan naik ke atas. Habis hanyut dengan Titi. Panas lah, berpeluh apa. Itu dalam orang tu. Itu dalam. Tapi nak tunggu mana batu. Tu guys, Titi yang korang nampak tadi tu hanya tinggal kenangan. Dulu Titi ni lah dipanggil sebagai Titi Ayun tu. Titi yang bergoncang lah, ni dah habis tak ada. Okay guys, aku dah tengok di sekitar kawasan Titi Ayun ni. So hanya tinggal kenangan lah Titi tu. Dah hanya tinggal kenangan. Tapak Titi masih ada, tapi Titi hilang. Tak tahu pergi mana. So masih boleh lagi lah untuk korang yang nak datang kat sini. Aku rasa okey. Sebab air sungai memang jernih sangat berbanding tadi dengan Seri Perigi. Tak tahulah sebab apa, sebab batu berlumut ke, memang batu tu dah tukar colour ke di Seri Perigi tadi tu, ataupun sebab lain tak pastilah. Tapi di Seri Perigi tu air memang banyak lah berbanding dengan di Titi Ayun. Tapi air di Titi Ayun memang sangat jernih, sesuai untuk budak-budak. Kawasan ni pun tak dalam. Masa aku datang ni pun atas bukit tu, kalau kita orang tengok dalam video vlog ni, memang ada macam nak hujan lah. So aku dengan keluarga aku ambil buat keputusan tak jadi mandi lah di sini, hanya sekadar kita datang melawat lah. Okay guys, lepas kita pergi melawat di Titi Ayun tu, aku ada planning dengan isteri aku nak pergi makan satu kedai di Pantai Ruat. So nama kedai ni adalah Warung Tepi Pantai.
Jadi isteri aku ada beritahu dia teringin nak makan laksa Kedah. Kebetulan pula aku pun teringin nak makan bihun sup Kedah. So kita search dalam internet, kita dapati warung ni famous lah. Jadi kita tak buang masa, kita terus pergi ke warung tepi pantai. Bila kita orang masuk je dekat warung ni, oh memang ramai orang pada hari tu. Sampai tempat duduk pun dah penuh. Tapi Alhamdulillah, tiba-tiba ada rezeki satu meja tu di dalam kedai. Kita orang pun tak ambil masa yang lama, terus pergi duduk kat situ dan ambil order. Kebetulan kot musim cuti sekolah kan, semua tempat penuh orang. Tapi apa-apa pun syukur sangat lah, akhirnya dapat juga tempat duduk. Dan kita pun mula ambil order. Guys, aku nak tunjuk kat korang. Inilah kawasan persekitaran di kawasan warung ni. Sangat dekat di tepi pantai. Kawasan bersih, angin pun kuat. Sesuai lah kalau korang nak makan dan rasa vibe di tepi pantai tu. Okay guys, ini saja video vlog aku untuk kali ini di Yan Kedah. Sebelum video ini berakhir guys, minta follow, like and share serta subscribe channel ni untuk bantu aku untuk tingkatkan view dan follower. Untuk klip video kali ini, aku akan share pada korang hasil video drone di kawasan Yan. Korang boleh layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita akan berjumpa di next video seterusnya.